selamat datang ke Hari Asrama Terbuka SM San Sri Puteri 2026. Setelah sekian lama SM San Sri Puteri tidak mengadakan Hari Asrama Terbuka, kini para pentadbir telah mengadakan inisiatif untuk mengadakannya pada hari ini, iaitu pada 27 Februari 2026. Tujuan Hari Asrama Terbuka diadakan bagi memperlihatkan suasana, budaya dan rutin para pelajar dan guru di Seseri. Bahkan para tetamu boleh membeli pelbagai juadah makanan yang menarik dan bermain permainan dengan harga yang berpatutan. Sekarang, mari kita lihat suasana dan keadaan Hari Asrama Terbuka SM Sains Sri Puteri 2026. Okay, jadi Puan Zina, apakah perancangan penambahbaikan asrama untuk beberapa tempoh tahun yang akan datang? Okey, kalau kita bercakap berkaitan dengan perancangan asrama ni sebenarnya banyak. Sebab asrama kita ni pun ialah dan tempoh dah 23 tahun. Ada banyak juga pembaikan yang kita lakukan, tapi mungkin tidak dari segi 3K insya-Allah okey, tapi dari segi 4K, contoh 4K tu kita tambah dengan keselesaan. Kan, so memang kita akan tambah keselesaan. Contohnya seperti mungkin kita akan mencantikkan, mempercantikkan taman-taman di sekitar asrama kita. Lepas tu kita tambah beberapa tempat-tempat untuk kita anak-anak kita ni berehat, kan, anak murid kita ni berehat. Contoh bersantai di laman-laman ilmu, di laman-laman rumah. Kita memperbanyakkan lagi macam itulah. Dan juga langsir sekolah kita pun insya-Allah kalau ada rezeki kita cuba dapatkan berserta dengan owning surau sekolah kita. Itulah, tapi kita bersyukur kita banyak dapat bantuan juga daripada ibu bapa ya yang membantu untuk menaik tarafkan keindahan di asrama Seseri. Baik, terima kasih Puan Zina. Jadi soalannya, sebagai murid Seseri, awak rasa patut ke pihak sekolah menganjurkan lagi program Hari Asrama Terbuka pada masa akan datang? Dalam pandangan saya rasa sekolah perlu mengadakan hari terbuka pada masa yang akan datang sebab first dia best, and then second kita boleh bagi tahu orang that how is it like to be in SBP. Macam contohnya ramai tak tahu pun SBP sebenarnya macam mana. So bila diorang datang, diorang boleh tengok hostel kita macam mana, kelas kita macam mana. Diorang boleh tahu, and then kita boleh promote juga sekolah kita and promote Alice. Jadi awak rasa best tak permainan yang pihak sekolah sediakan untuk para tetamu yang pelajar tadi? Bagi saya sangat best sebab saya dapat luangkan masa with family. Saya harap boleh datang lagi, sangat best. Thank you. Sekian saja bagi rancangan kali ini. Jumpa lagi di rancangan seterusnya dalam Elara TV.